Okay, hi sis Ain. Okay, kami ada check untuk isu berkenaan dengan besarkan kolom bagi nak pastikan nombor SSM masuk. Contoh kalau kat sini kita boleh assume yang user masukkan nombor SSM dekat dalam business name lah. Contoh pergi dekat list, kita adjust. Contoh kat sini kami Ilya Creative Network. Contoh SSM number 1, 2, 3, 4, 5 contoh So dia akan panjang macam ni. So bila kita pergi dekat quotation dan bila kita panggil kita punya nama, so dia akan keluar macam ni. Okay, so dia tak akan keluar. So macam mana nak besarkan kolom adalah dengan cara user perlu pergi bahagian review unprotect sheet, sebab kita protect kita sheet punya daripada formula untuk daripada user tersentuh. So cara dia kita kena unprotect sheet dulu, enable kita adjust semula. So adjust kena besarkan sikit lah. Okay, so besarkan macam ni. Okay, see. Tapi kedudukan dia akan lari sikit sebab kita punya adjustment setting untuk print tu dia akan lari. Contoh macam ni. Masa kita print nanti kita akan nampak kat sini dia dah lari sikit. Kolom dia dah terlebih kedudukan dia. See, macam ni. So dia akan jadi first second page pula. So cara dia adalah user kena adjust semula kedudukan row dia untuk pastikan dia punya kolom masuk balik semula. Okay, see, macam contoh kat sini kita akan pastikan. Okay, misal kata kalau user rasa macam ni, macam okay, contoh kita print, tengok see macam ni. Okay lah. Kalau user rasa nak lagi cantik, lagi nice, sebab ini panjang, cara dia adalah user tak perlu letak SSM number dalam name punya business name lah. Contoh kita pack balik. Okay, macam ni. Ini normal. So, user boleh masukkan SSM number instead of daripada kita masukkan dekat list tadi ni. Okay, kita boleh delete semula. Okay, sebab kita nak pastikan dia punya kedudukan cantik lah, macam yang kita print nanti. Boleh masukkan SSM number dekat bahagian ni. Contoh, okay, this one. Okay, yang ni dah okay. So kat sini kat export yang ni, tagline ni, SSM number 1, 2, 3, 4, 5 contoh. So nanti user boleh adjust. Dia kena adjustment sedikit lah bahagian ni. Okay, this one. So yang ni okay, masukkan kat sini. So nanti boleh besarkan ikut pada user punya prefer size. Contoh nak besarkan 14. Okay, contoh boleh nak adjust size pun boleh apa semua. And then nanti yang ni letak balik semula. Then boleh print macam biasa. So dia akan nice lah dia punya kedudukan size untuk kita print tu. So apa-apa user buat pilihan lah. Boleh adjust, besarkan kolom tadi dengan tukar unprotect sheet ataupun letak dalam text box kami yang akan letak tagline. So kalau nak buat tagline pula pun boleh copy. Just copy this one. Paste. Dan kat sini kita boleh letak nama tagline kita lah. Contoh our tagline. Sini kita adjust sikit our tagline. Contoh. So user dah dapat satu tagline dan satu lagi SSM number dekat sini. So either one lah. Nanti user boleh buat just pilihan. So pastikan lepas buat tu protect sheet semula untuk kita pastikan user tak tersentuh dia punya any formula yang dekat sini ni. Okay. So itu saja. So dan kita boleh print. Okay, boleh cuba. Thank you.